Seramai 110 anak sedidik Zon Samarahan dari 12 buah tadika diraikan sebagai graduan cilik dalam Majlis Convocation Sedidik Sarawak Zon Samarahan yang berlangsung di Dewan Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak, PPNS, di sini, hari ini. Majlis perasmian disempurnakan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri dan Sarawak, Datuk Idris Buang yang menekankan kepentingan pendidikan awal sebagai asas pembentukan insan berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Menurut beliau, sedidik bukan sahaja menumpukan pembelajaran asas membaca, menulis dan mengira, malah memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah serta jati diri kanak-kanak sejak usia awal. Sementara itu, Pengurus Besar Sedidik Sarawak, Ayub Dahari berkata sedidik kekal komited menyediakan pendidikan awal berkualiti dan inklusif tanpa mengira latar belakang, termasuk kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Majlis turut diserikan dengan pelbagai persembahan oleh anak-anak sedidik serta penyampaian anugerah anak contoh dan anugerah ibu bapa contoh sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan dan sokongan berterusan dalam pendidikan awal. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.